Assalamualaikum. Menu kita untuk hari ini sambal telur pecah. Bahan-bahan dia cili kering, bawang besar dan sedikit belacan. Jangan lupa air asam jawa. Kita blendkan semua bahan tadi. Kemudian kita tumiskan. Kacau-kacau dulu sehingga pecah minyak. Masukkan gula. Kacau lagi. Kemudian kita masukkan air asam jawa. Okey, biarkan seketika. Kemudian kita masukkan sedikit garam dan serbuk perasa. Okey, kita masukkan telur sebiji demi sebiji. Nampak tu? Biarkan seketika. Kemudian kita terbalikkan satu persatu. Kalau nak bagi dia cair, nampak tu? Dia goyang-goyang macam tu. Kemudian siap. Sambal telur pecah. Rupa tak ada, rasa ada.